menjatuhkan kononnya Syiah Bashar. Ni Syiah Bashar. Israel pun masuk juga ke tanah dan diambil garis ni. Jadi kalau kita nak fikir bila Bashar ditangkap, lebih baik kita fikir bila boleh dapat balik Daraa, melencong sampailah kepada Mount Helman. Tentera Israel berada di sini untuk pengetahuan tuan-tuan ni. Menuju ke Damaskus hanyalah 101.9 kilometer, 100 kilometer lah. Sampailah dia ke Damaskus. Jadi isu ni lebih besar daripada kita nak cerita bila Bashar boleh ditangkap, bawa balik Bashar bicara hukum mati ke atas Bashar. Sedangkan saya nak bagi tahu ini kita panggil garis lengkung ni, ini garis lengkung yang dia masuk sampai sekarang ke Tyre ni, di wilayah yang dia ambil di Lubnan. Yang dia ambil di Lubnan sekarang. Ini yang dia ambil daripada hari kejatuhan Bashar al-Assad. Yang dipanggil sebagai anak buah Syria. Jadi dengan dia ambil wilayah ni, Daraa ni, dia nak pergi masuk sampai ke Dalieh. Dia saja orang-orang Drus yang tidak lagi mentaati pemimpin Drus di Lubnan. Dia taja mereka untuk mencetuskan peperangan. Bagi membolehkan wilayah yang ada di sini, kemudiannya bergabung membentuk apa dia panggil sebuah negara, sebuah negara Drus dalam Syria. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya soalan, bila nak balik Bashar pergi ke Syria sebagai isu besar Syria, saya jawab balik pada tuan-tuan adalah mendapat kembali tanah merdeka Syria yang dia ambil pada hari kejatuhan Bashar. Hari orang Islam sibuk menjatuhkan Bashar, Israel datang masuk dan dia ambil. Kenapa dia nak tanah ni? Dia nak tanah ni adalah kerana dia klaim Mount Helman ni tanah suci dia pula. Dia klaim Mount Helman. Sebenarnya inilah laluan persenjataan yang paling penting daripada senjata yang dibekalkan oleh Iran, lalu melalui tanah Iraq, dibantu oleh Khatib Syuhada di Iraq, masuk di sini dalam jalan lama sebelum datangnya kerajaan Sunni pimpinan Ahmad Asyaraq. Inilah laluan senjata yang dibawa pergi ke Bekaa Valley. Senjata ni masuk dapat pada orang Hezbollah. Hezbollah melancarkan serangan ke utara Israel daripada wilayah ni. Jadi dengan mengambil wilayah ni tuan-tuan, dan dia berada lebih kurang dalam 100.9 km menuju ke Damaskus, ini semua ada kebal dia. Ini yang menjadikan perbincangan yang paling besar kerana Ahmad Asyaraq baru dapat sebuah negara. Dan Ahmad Asyaraq tak mahu ada krisis di mana dia nak tumpu dulu membangunkan Syria secara ekonomi, menyatukan Syria yang terbelah kepada 3 puak. Satu Syria yang Syria sekarang, memastikan orang-orang Syria Sunni tidak membunuh orang-orang Syria Syiah di Latakia, dan memastikan dia bergabung dengan Syria Democratic Force, iaitu orang-orang Kurdish. Jadi kalau tuan-tuan tanya dekat saya itu tentang Syria, dan ambil balik mazhab Syafi'i punya kaedah bila kita berbincang tentang fiqh, kita ambillah dulu fiqh sekarang ni, fiqh alawiyat politik ni adalah pastikan dulu orang-orang Sunni daripada puak Kurdish bergabung dengan orang Sunni daripada puak Arab. Satu hal.